Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin mendengungkan wacana pidato yang bertajuk Kompas Perpaduan Nadi Malaysia Madani. Hadirin yang saya muliakan, pernahkah kita terfikir mengapa setiap pagi kita membaca ikrar rukun negara? Adakah sekadar rutin atau sekadar menghafal 5 prinsip tanpa memahami maknanya? Kalau begitu keadaannya, kasihanlah rukun negara dibaca setiap hari tetapi kadang-kadang dilupakan selepas loceng pertama berbunyi. Hadirin sekalian, pada tanggal 31 Ogos 1970, rukun negara diisytiharkan sebagai pedoman hidup rakyat Malaysia selepas negara melalui peristiwa hitam pada tanggal 13 Mei 1969. Tujuannya cukup jelas, iaitu menyatukan rakyat yang berbilang kaum, agama dan budaya agar terjadi perpecahan tidak berulang lagi. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadirin yang dihormati sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun kita berbeza agama dan kepercayaan, semua agama mengajar manusia supaya melakukan kebaikan. Jika hati dipenuhi nilai murni, lidah akan berkata yang baik, tangan akan melakukan yang baik dan masyarakat juga akan menjadi baik. Prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku dimainkan. Kesetiaan ialah menjaga nama baik negara, menghormati jalur gemilang, mematuhi undang-undang dan menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Bayangkan kalau semua orang hanya mahu hak tetapi lupakan tanggungjawab. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Ia melindungi hak semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Sebab itulah kita hidup aman sehingga hari ini. Prinsip keempat pula ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang tidak memilih bulu. Yang salah tetap salah. Yang benar tetap benar. Jika semua orang mematuhi undang-undang, negara akan terus aman dan rakyat akan hidup sejahtera. Hadirin yang dikasihi, prinsip kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Inilah prinsip yang semakin mencabar pada zaman media sosial. Hari ini ada yang begitu sopan ketika berhadapan. Tetapi apabila memegang telefon, terus menjadi pendekar papan kekunci. Mudah menghina, mudah mengejek, mudah menyebarkan fitnah. Sedangkan satu kata yang kasar mampu melukakan hati orang lain. Kerana lidah yang lembut mampu menjejakkan hati, tetapi lidah yang tajam mampu memutuskan silaturahim. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai pelajar, apakah peranan kita? Jawapannya sungguh mudah. Hormati guru, sayangi rakan tanpa mengira bangsa, tidak membuli, tidak menyebarkan berita palsu, menggunakan media sosial secara berhemah, mencintai negara melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Pak kata cendekiawan, negara yang hebat bukan dibina oleh bangunan yang tinggi, tetapi oleh rakyat yang tinggi akhlaknya. Hadirin sekalian, Malaysia ibarat sebuah taman yang dipenuhi bunga pelbagai warna. Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan pelbagai kaum lain. Warnanya berbeza, harumnya juga berbeza. Namun, apabila hidup bersama, taman itu menjadi lebih indah. Itulah Malaysia, itulah semangat rukun negara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak diri saya dan seluruh hadirin menghayati satu pesanan.
Rukun negara bukan sekadar 5 baris yang dihafal, bukan sekadar ikrar yang dilafazkan, tetapi panduan yang mesti diamalkan. Jika setiap rakyat menghayatinya, insya-Allah Malaysia akan terus aman, terus bersatu dan terus dihormati dunia. Rukun negara di hati, perpaduan kekal abadi. Sekian, terima kasih.